Banyak dia dah ni. Mana? Kesak geng. Dah. Dah. Ada bang. Yes. Sabar bang. Sabar. Nak ambil macam mana bang? Dia mesti ada pasangan dia kan. Ada. Alhamdulillah. Boom. Ada, yes. Ada bang. Ada. Ya. Okey. Selesai. Okey. Ini kasar bang. Bambuk kata main lama sedap. Ya, tengok habis dah. Sampai dah parking siap ni. Parking duduk atas kursi slow. Habis dah bang ni kata ni lebih. Allah. Lepas tu cakap bawa jom bang, kita cari nasi kandak geram ni. Kena nasi kandak. No kangkung. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu kepala, hantu pun aku nak pegang. Rezeki tak pernah salah alamat. Mau kata kalau syudiso. Cikgu temel aku tanpanya siapa laku. Asal pergi mancing aku isi borang dulu. Hati bini kena jaga kalau kau tahu aku fed up. Aku paling laku. Akulah shadow angler. Akulah shadow angler. Shadow angler, kasih punch cikgu. Semua hutang belantara aku rendah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar kepala, aku pernah pegang. Baik, masih. Bang, masih banyak bang. Wah, alhamdulillah dah sampai dah geng. Wah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Wah, oi penat geng. Boleh tahan lah dengan angin, dengan ombak. Oi, kena dengan ombak tadi. Padu geng. So alhamdulillah, syukur alhamdulillah geng. Welcome back to Shadow Anglers. So aku kali ni berpeluang lagi untuk turun menduga di bawah Jambatan Pulau Pinang. So hari ni tiang tak terlalu darat, tak terlalu tengah, lebih kurang dalam 115 lebih macam tu lah. 150 bang? 157 geng. Kita menduga spesies di kawasan sini. Tengok ada ke tak ada rezeki untuk kami geng, bersama dengan Cikgu Shidi kita. Nampak di belakang sana. Hari ni kita turun di tiang 157. Yes. Kita tak target banyak geng, kita target perangai. Depan tu. Mantap. Okey. So aku nak buat persiapan sekejap. Bila trip bermalam di sini, membawa ke keesokan hari macam biasa lagi, aku nak buat persiapan lighting, persiapan untuk isi panggil apa, umpan udang hidup. So aku nak buat persiapan sekejap. Stay tune aku, kita tengok saat lagi term kita on labuhkan kita punya umpan, aku akan update lagi. Okey, so stay tune, kita tengok menjadi tak jadi. Kita menduga di tiang Jambatan Pulau Pinang, tiang 157. Oi, udah meloncat. Meloncat. Dua di sini. Di sini.
Abang Bobby tak ada geng, memang kena budi dengan udang lah. Oleh kerana hari tu dia makan kot belah kepala. Yalah aku cakok kepala. So hari ni, kali ni aku nak cakok kot kepala-kepala juga geng. Cakok kot kepala. Okay geng, rok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, darah agak ya. Ayak dah. Oi dah. Okay geng. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oi. Okay. Kita cuba, ini kita cuba cakap ikut tengok. Yang ni apa kehabisan. Bismillah. Bang gantung apa ni? Ni, ada apa ni? Ni kalau kita. Ha? Kalau kita. Oh. Bulu. Ya, pergi ulang nang. Peluk gantung kita sudah ada kelibat bunyi. Alhamdulillah, minum ayak ni. Ha? Cari umpan ni. Buka dulu dah. Dah pandok dah. Mau kopek? Bang. Okey, dah lagu kamu apa mana ni kita? Dah baca. Ada. Oh, Allah tak lekat. Ada. Ui, kamu ni. Ui, anak caru. Anak caru ni pun kita boleh ambil geng untuk buat umpan. Alhamdulillah geng. Anak caru. Dia ada bodoh tak ni. Duri di mana-mana ada geng. Duri di mana-mana ada. Mana-mana ada duri. Ni biasalah geng, penemas setia. Penemas setia. Tak makan langsung. Tu ada juga. Ada jugalah solusi dia. Tak balik geng. Kita tak makan, kita pas balik. Kita on pakai BC tu geng. Jadi kata jadi. Ya lah. Batu dia elok. Habis geram apa tu? Oh. Geram oh. Ui, ada ke? Ui, ada. Ui, ikan gelamor. Ikan gelamor onjik geng. Ikan gelamor onjik. Gelamor onjik. Oh, gelamor ni boleh buat koyak geng. Gelamor onjik geng. Aku tak kumpul geng.
Oh, ini boleh buat umpan kau ni, kita nak cari kan. Ustaz tu kita nak cari. Mainlah kata ke. Ayak dia lah ni. Mana? Kesak geng. Dah. Ui, masuk dalam geng. Masuk dalam. Ui, putih geng. Lecut. Tak kena tarik empat, dia tarik memberat. Ui, sayang geng, sayang. Aduh, tak solid geng. Ui, sayang. Ui, sayang. Oh. Keluar drag. Yalah, kena bongkok. Allahuakbar, tak dengar drag tu. Oh. Sayang bang oi. Dia masuk dalam tu. Ha. Sayang bang oi. Drag pula. Drag. Sayang. Oh, makan tu ada masuk bawah. Lepas tu lucu. Sayang tu. Sayang. Apa geng? Tak ada rezeki, kita anggap benda tu tak ada rezeki. Kita cuba lagi geng. Kita anggap benda tu tak ada rezeki geng. Kalau ada rezeki tu confirm ada geng. Kalau ada rezeki tadi confirm naik lah. Kita anggap tak ada rezeki geng. Kita cuba lagi geng. Dia ada ni, memang dia ada. Balas masa jatuh bang. Kita anggap tak ada rezeki tadi kan. Dia ada ni. Dia ada. Okay kan, kita cuba carikan talang tengok. Kalau ada ikan talang. Kan tak ada tu. So hari ni special sikit. Masak gulai geng. Letak dulu mana kentut. Kacau kita. Okey. So untuk kita masak nasi dan masak gulai. Kita pegang-pegang kotak tadi, kita akan basuh dulu geng. Okey. Nasi geng.
masak 5 sendok kan. Okay geng, bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, sekali lagi. Basuh lagi sekali. Masak yang tu. Cun. Nasi sudah mendidih geng. So kita kacau dulu. Tunggu dia sehingga dia kering. Slowkan sikit api. Nasi sudah masak, nasi sudah masak. Wah. Dia. Sekarang ni kita tengah tunggu gulai geng. Kena gulai pula. Mana dapat geng gulai? Mana dapat gulai? Bawah jambatan saja geng. Dia gulai geng. Mana nak dapat geng gulai. So aku tak adalah tunjuk panggil apa. Cara-cara potong ayam lagu mana, potong kentang lagu mana, tomeh lagu macam mana. Aku tak tunjuk lah. Aku tunjuk bila dah tengah tunggu dia mendidih saja. Okey. So nanti dah mendidih, kita makan lagi. Aku akan update dia geng. Okey. Geng. Ini yang kita nak untuk buat umpan gorgol malam ni. Okey. Sementara gulai masak, kita gulai masak, kita teruskan mencari ikan. Kita sambung dulu. Ada lagi. Alah. Kita sambung. Cari gorgol yang lepas tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minum air ah. Biar betul. Ikan kitang. Kita apa kita dah? Ikan. Ini aku ikan apa dah dalam ni. Biar betul. Ikan ni. Ui, bahaya tu bang, jaga bang. Itu kalau kena tu. Jaga bang, jaga bang. Kitang geng. Bawah jambatan tu. Dia ada lah. Ada ke tepi tu kan maksudnya. Okey, balik lah. Balik bang. Jaga bang. Takut apa? Takut dah duri dah kami kena dah. Hilang mood mengayu. Kira kan GT dah. Tengok main next papan dah kan. Tu. Nampak oh. Tu. Tarik dia. Papak tarik tadi nampak oh. Masuk bawah tu. Bergulung. Ayang bergulung. Wah, dari hantar apa? Sayang ni. Trek pula trek. Okey geng. Wah, kita punya gulai sudah mendidih geng. Wah, alhamdulillah. So solusinya kita makan dulu geng. Kita makan dulu geng. Bang, makan bang, mah. Kita makan dulu. Alhamdulillah geng. Jadi elok kan. Jadi elok. Dengan ubi pula. Sayang tak buat roti ni. Kalau buat roti ni cicah pula kan. Shadow. Nak makan ubi aku tak makan. Abang makan lah. Aku tak makan ubi. Oh, abang tak makan ubi? Aku tak makan. Oh, abang tak makan? Bismillah geng. Alhamdulillah. Panas geng. Kita masak lagi. Okey geng. Okey ya? Okey? Okey ya? Okey. Jadi elok. Kita tengok testimoni pada Cikgu Syuri geng. Masak jadi. Mau tengok. Dapat geng. Beras lagi. Dapat. Beras lagi. Beras lagi. Dah khabar nak habis nasi tu. Khabar bang. Sebab lagi nak kena masak ayam panas. Okey. Ni satu tak nak lupa. Cak. Aduh, abang tak pesan.
Panas kau, panas. Tengok panas. Abang kita rasa kan senang ni. Nak. Okey. Hello. Okey tak okey? Okey. Okey, terbaik. Okey gang. Okey, hello. Jom, tu, tengok jumpa kita. Letak. Jom. Tunjukkan pukul 7.30 gang. Waktu makan malam lah. Okey, so apa sikit aku akan update dia gang. So sekarang ni memang sur gang. Kena banjir pula. Marvelous. Okey gang. Alhamdulillah makan sudah selesai. So hari sudah bertukar malam. Daripada siang sudah bertukar malam. Jadi keadaan kami mengai ni gang macam biasalah, mesti kena ada lighting. Baru apa yang berlaku di waktu malam tu dapat hampa nampak lah apa yang berlaku. So aku nak buat lighting sekejap. Makan-makan sudah. Sekarang ni so pinggan-pinggan pun dah basuh. Gulai pun dah kembali ke duduk atas dapur. So sekarang ni aku nak buat lighting. Kita pergi ke sesi sekolah malam geng. Lagi yang mana tak mau lagi kita. Yang mana yang tak berkenaan kita akan tutup. Betul. Steady. Kasih punch. Mantap. Kita punya engineer ni. Terbaik. Dah. Dah bang. Yes. Sabar bang. Sabar. Nak ambil cenang abang. Nak buat cenang Boleh onek bang. Sabar bang. Jangan bagi dia masuk bawah. Kita tak ada sok bang. Aduh. Terpaksa bang. Pasal main sepan letih bang. Ui, merah. MJ. Macam mana nak angkat? Boleh angkat bang. Angkat. Okey, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru. Ha? Ikan gambar kecil. Tak, ikan apa? Lihat mati. Allahu akbar. Sabar. Bang. Aku dengan lampu tak ada on. Tak ambil lampu. Allahu akbar. Kami tawakal kan sebab sok tak bawa kan. Allah. Alhamdulillah kan. Dia terbaik lah. Akhirnya. Terbaik. Lama lah. Betul ni kata. Apa dah? Betul kata pukul 12. Pukul 12 ngam-ngam tu. Enggak kan. Dia. Dia tadi video gelap ni sebab aku takkan lampu. Ni. Terbaik lah. Jangan cokok ni. Tu kat tali. Jadi tu kira lebih lah. Jadi dengan kita ni patient ni dah timbang. Okey geng. Dia geng. 1.5 geng. Tutup lampu bang. Tutup lampu kat atas. Tutup lampu. Baru dah nampak. 1.5 geng. 1.5. Dia. 1.5 alhamdulillah. Rezeki ke baik. 1.5 geng. Ada lagi. Alhamdulillah. Lancar kita betul lah. Tidak ada bawa penjaut. Penjaut terlepas. Alhamdulillah. Dah naik dah. Dah boleh 12. Betul lah. Betul. Ada kelibat nak tarik. Ada bang. Ada umpan lagi. Mampu ya? Dia sudah lama pakai. Boom. Ada yes. Ada bang. Ada. Ya. Ui tangan bang.
Tak apa bang. Bang ni buka bang. Abang ni. Abang. Okey. Selesai. Okey. Ini kasak bang. Lagi sekali bang. Macam tadi bang. Kasak bang. Kita kena tawakal bang. Let bang. Okey. Bismillah. Kasak okey. Ada. Alhamdulillah.